penat sangat sampai terlepas waktu sahur tadi. Jadi, kena masak sedap-sedap waktu berbuka ni. Apa lagi? Jom kita masak. Cairkan Anchor Unsalted Butter yang 100% dihasilkan daripada susu lembu New Zealand. Tumiskan bawang putih sehingga naik bau. Masukkan ayam dan hirisan serai. Goreng ayam sehingga separuh masak. Kemudian masukkan daun limau dan juga cili merah. Masukkan udang, cendawan tiram dan juga paste tom yum. Tambahkan sedikit air dan gaus hingga sebati. Masukkan nasi putih, gaus sekata dan tambahkan serbuk perasa. Masukkan keju Anchor cheddar cheese slices untuk rasa cheese yang lemak serta berkrim. Gaus hingga semua bahan menyatu. Taburkan hirisan daun sup untuk mencantikkan lagi hidangan. Nasi goreng tom yum berkeju sedia untuk dihidang. Sedap juga kalau pairkan dengan telur dadah Thai berkeju. Mula-mula pecahkan telur dan kacau. Kemudian masukkan daun selasih, sos ikan, tepung beras dan gaus sebati. Tambahkan juga keju Anchor cheddar cheese slices yang lembut teksturnya ke dalam mangkuk. Kita carik-carik cheese-nya dan gaus hingga sebati. Kemudian cairkan Anchor Unsalted Butter yang kaya dengan rasa lemak berkrim di dalam kuali. Tuangkan telur ke dalam kuali yang telah panas. Masak kedua-dua bahagian telur selama 6 minit sehingga menjadi perang keemasan dan telur dadah Thai berkeju siap untuk dimakan. Nasi goreng tom yum berkeju pastinya lengkap dinikmati bersama Fern Leaf Grits Thai Yogurt Drink Strawberry dan telur dadah Thai berkeju dihidangkan bersama Fern Leaf Yogurt Mixed Berries. Setiap rasa ada cerita. Jom nikmati bersama keluarga.